Okay, kita telah sampai untuk majlis pernikahan. Sekarang pukul apa? 7:30. The event will start at 8 AM. I think you cannot hear my voice because the sounds of the cars, the vehicles on the road are just too loud. Where's me? Situ kan mereka? Situ lah? Video. Tunggu je lah. Okay dah, ready. Boleh keluar? Kita tunggu Badi datang dulu. Dibawa masuk dengan harapan tanda cinta hatinya rawat menjadi persembahan kepada pasangan mengumumkan ketibaran pembunuhan hantaran dan gerak pengantin lagi. Pujaan sidara. Hadirin sekalian, kita dapat menyaksikan juga upacara majlis pembunuhan hantaran bagi pihak pengantin perempuan untuk pihak pengantin lelaki bersama-sama menuju ke hadapan pentas pelaminan utama membawa hantaran merupakan hadiah serta tanda cinta kasih abadi buat mereka untuk anda letak barang-barang hantaran di hadapan pentas pelaminan utama. Dan juga terima kasih kami ucapkan buat pembawa hantaran bagi kedua-dua belah pihak yang turut serta bersama-sama seawal pagi ini untuk kita memeriahkan dan menjayakan lagi acara majlis ijab dan kabul yang berlangsung pada hari ini. Baik, selamat datang kami ucapkan buat bakal pengantin perempuan bersama dengan bonda dan juga ayah anda yang telah pun tiba di pekarangan pernikahan kita telah pun tiba di pekarangan majlis utama. Alhamdulillah, selamat datang kami ucapkan buat tuan Jun. Ini lu bukit mewah. Bukit mewah. Dekat ustaznya sana. Sana kan ni. Dia pun jalan je ingat tapi dah kawasan. Kat situ kan. Sana kan ni dua stadium. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Muhammad Firdaus bin Harun Yusri. Aku nikahkan dikau dan aku kawinkan dikau dengan Nuraina Najwa binti Abdul Hamid yang telah berwakil walimah berkandungnya kepadaku dengan mas kahwinnya RM5.000 tunai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Setiap pada isteri saya tersebut selama setahun atau lebih jika ia adalah wakil mengadu kepada mahkamah dengan terkata ia telah bertemu lagi akan saya dan mereka. Ambil gambar pula. Ha? Lighting okey ke ni? Selamat pengantin baru.